Biasanya kalau nak beli emas, orang akan tengok harga emas murah tak? Spread dia rendah tak? Tapi ramai yang tak fikir balik, nak jual tu mudah tak? Sebab ramai yang terkantoi bila nak jual. Nak dapat untung, tapi susah prosedur dia. Nak kena ada resit, emas kena ada dalam keadaan yang cantik. Tak boleh calar, tak boleh kemik. Kalau kedai dah tak ada, dah tutup, kita kena jual di tempat yang lain, yang mana kena tolak spread yang lebih besar. Ini realiti tuan-tuan, ramai yang dah rugi dengan emas sebab dia semata-mata tengok harga murah, spread dia rendah. Dia tak tengok syarat nak jual beli balik tu mudah tak? Jadi dengan Public Gold ni tak ada isu susah nak jual. Sebab Public Gold senang sangat nak jual emas. Kalau emas fizikal, bawa je dekat mana-mana branch yang terdekat, tak perlu bawa resit, bawa emas je. Atau ada emas dalam akaun Emascap dalam aplikasi, jual melalui aplikasi saja. Dan yang bestnya, harga tu dah dipaparkan secara tetap. Spread value tu tetap, tak berubah-ubah. Walaupun harga emas turun ke naik ke, kadar spread 6 ke 9% saja. Sebab banyak kedai emas, banyak syarikat emas yang lain, dia tak tetap kadar spread tu. Boleh berubah-ubah. Jadi sebab tu kalau kita tak nak pening kepala, nak mudah beli, mudah keluarkan fizikal dan nak mudah jual, kita beli emas dengan Public Gold, syarikat yang trusted sejak tahun 2008. Boleh mula menabung emas hari ni, pergi dekat profil saya ataupun boleh DM saya.